Masukkan dulu dada ayam. Dada ayam kita letak sikit bawang putih, bawang merah, bawang putih goreng. Kita masukkan daging lembu. Daging lembu ni Cantik dah potong cube-cube. Separuh ais batu. Kita akan kisar lagi. Kita boleh masukkan garam kasar. Yang ini adalah ingredients wajib. Kalau korang nak jadikan bebolak bakso jadi padat dan kenyal, tolong pilih garam yang kasar. Korang tak pakai garam kasar, bebolak bakso korang akan lembek. Tak jadi kenyal dan padat. Masuk garam kasar. Masukkan telur. Black pepper. Cukup rasa. Kecap lemak manis. Untuk bebolak bakso, kita hanya menggunakan tepung ubi kayu sahaja. Ini kita punya bakso. Nampak tu? Kita nak pekat macam ni. Tangan pastikan basah. Kita guna sudu. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Sudu pastikan basah. Untuk saiz, ikutlah nak besar ke, nak kecil ya. Air ni tak boleh keadaan mendidih ya. Bila kita dah panaskan air ni, air dah mendidih, lepas tu terus kita matikan api. Sorry tau kalau Cantik tak baca komen sebab Cantik guna kamera belakang. Cantik nak bagi akak-akak nampak jelas untuk buat bakso ni Nanti lepas buat bakso ni Cantik cuba cek lagi komen-komen, okey? Yang terpenting tap screen dan follow Cantik dulu untuk dapatkan resipi detail. Nampak tu. Bismillahirrahmanirrahim.